Seperti yang anda lihat dekat belakang ni, ini adalah barisan yang mana kata yang hot selling dekat Kota Baru, iaitu Alphard lah, AJS 30. Yang mana dulu mahal, sekarang ni dah mampu nak beli. Dia turun kepada paras yang mampu dah lah nak beli. Dekat baca ni kita ada semua spek. Daripada low spek sekali, lapis seater X, atas ski S type go, dan kita ada full spek SC. SC pula kita ada 2 unit. Yang ini bawa siapa? SC 2022 dan kita ada SC JBL 2023. Yang ini harga paling mahal lah, 238,000 sahaja. Yang ni kita nak 219,000 tahun 2022. 2 unit ni special sebab dua-duanya ada tire spare. Cuma yang membezanya yang ni JBL, yang ni tak ada JBL. Dua-dua unit ni body kit original model star daripada Japan. Yang ni extra lah, ada DRL original model star juga. Kita tengok condition yang ni dulu. Kalau nak tengok yang JBL ni boleh komen pula. Saya review yang JBL pula. Tahun 2022, grade 4.5B. Cik ada sunroof, roof monitor. Dia ada juga tu blind spot monitor pun ada juga. Condition seat boleh tengok sangat-sangat cantik lah. Mileage 23,000 sahaja. Ada power book, digital inner mirror. Macam saya bagi tahu dia ada tire spare. JBL tu pun ada tire spare juga. Power book macam biasa. PSC media akhir mari sekali lah. Harga 219,000 kita boleh nego tipis-tipis. Yang mana nak tengok kereta ni bawa siapa? Masih fresh daripada Jepun. So kalau nak tengok kereta ni nak test drive boleh main dekat showroom. Dan yang lain-lain pun ada lagi. Dan ada lagi yang incoming. Nak warna hitam ke, nak AJS 40 ke, nak Wi-Fi yang model baru turbo tu pun ada juga. Yang mana nak tengok kereta yang incoming boleh pergi and direct dekat TikTok.